Man, ni member aku ni Man. Din, Nirul. Ni member aku ni. Aku jangan melepak ni. Tak payah panggil abang-abang lah. Tahu aku je. Habis kau selalu lepak mana ni? Aku selalu lepak dekat Pak Maun Tangkak dengan Yomping. Aku datang sebab ada Atikah kat situ. Baik dah. Nasi goreng ni aku tak makan lah. Kau ambil lah. Aku makan spaghetti ni lah. Asal kau tak makan tu? Mesti kau nak Atika yang masak kan? Yalah ni. Ui, besar juga parking ni sebelah Lotus Inn ni. Dia buka daripada pukul 5 sampai pukul 12 malam. Kau boleh lah cari Atika nanti balik kerja. Betul lah. Kak, berapa kak? Tak payah. Aku bayarkan. Simpan je duit kau tu buat masuk minat Atika nanti. Aku rekeh juga dah ni. Kira baik kau member kau masuk air dah orang. Aku boleh klik dah dengan orang. Boleh tumpang tak? Boleh. Boleh? Jom. Okey, baik. Sibet. 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 Mantap. Alright. Okey. Okay, kau duduk belakang eh? Aku duduk belakang. Baik. Bika nak kenal kat you. Ayu dengan Nisa. Mana? Tu. Hai. Okey lah, I balik dulu. Okey lah, jumpa lagi. Fida, I tak suka kawan you tu. I rasa dia jenis yang busuk hati tau. Busuk hati dengki. Baru kenal dia kot. Ya, I tahu perangai macam tu. Dia panggil I kak. Dia ingat I tua ke? Dia mesti jenis yang cerita belakang, mengumpat cerita buruk pasal I kat belakang. Tengoklah, percayalah, betul. I tak suka kau dengan orang gemuk macam tadi tu. Tak selevel dengan I. Tapi dia lagi kurus daripada you. Oh, kiranya you nak jumpa circle baru, you nak backup circle baru you lah. Okay, I left group yang kita buat selama ni. Bagi I admin dulu boleh? Fisherman friend.